Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas nikmat anugerah Allah, kurniaan Allah SWT kepada kita, dan di atas rahmat kasih sayang Allah SWT kepada kita juga, dan kita harap kasih sayang ini berterusan sehingga sampai ke hari akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kitab kita Idaman Penuntut bagi menghuraikan perkara-perkara yang kusut di dalam ilmu fiqh. Dan insya-Allah malam ni kita tengok satu tajuk penting, iaitu perkara berkaitan dengan zakat. Maka malam ni kita tengok tajuk dia zakat barang kemas. Jadi benda ni kita kata tuju terus kepada orang puan lah. Banyak barang kemas tu. Dia menjadi kewajipan untuk lelaki kena tahu. Kena tahu. Kalau tidak kan, tengah tahun banyak nak cukup haul, hilang susu untuk lelaki. Pergi jual gada, takut kena bayar zakat. Maka kata dia tengok zakat barang kemas, syarat wajib zakat, perhiasan ni emas dan perak. Siapa yang ada emas banyak dan ada sipar perak, perak. Adapun temaga besi, walaupun 4 pikul, 4 per berat pun tak kena zakat. Kalau emas, perak kena zakat. Dan siapa yang memiliki emas dan memiliki perak, dia pula seorang Islam syaratnya. Dan yang kedua, merdeka. Islam merdeka. Balik tak termasuk. Kerana harta anak yatim yang berupa emas, wajib atas penjaga harta dia kena keluar zakat, bagi pihak. Bagi pihak. Sebab itulah tak masuk balik. Maknanya walaupun harta tu dimiliki tak balik lagi pun wajib kena keluar zakat. Bagi hak jaga tu. Katalah ayah dia meninggal, tinggal banyak emas atau duit dalam simpan dia tak sampai umur lagi, maka dijaga oleh pak dara ke, adik-beradik ayah dia ke, tok dia ke, maka tok dia tu kena hisap, kena kira untuk keluarkan zakat. Syaratnya Islam dan merdeka. Maknanya orang hamba walaupun dia milik emas tapi tidak wajib zakat. Dan yang ketiga, sampai nisab dan cukup haul. Sampai nisab yang ditetapkan oleh, kita kata majlis lah kalau sini, oleh agama, dan haul ni cukup setahun cukup, maka barulah wajib zakat. Kalau kita ada emas tapi tak cukup nisab, tak cukup nisab kira
anggaran duit atau timbangan emas tu tak cukup, maka tak perlu zakat. Atau ada emas, ada emas 2 kilo tapi tak ada cukup setahun kita simpan, kita jual, maka tak wajib zakat. Dan nisab emas ialah 20 misqal. Misqal timbangan orang Mekah. Kita kata pergi Mekah nak beli emas 20 misqal, mana ya waktu beli. Jabatan Agama Johor, sebab tua kita ni orang Johor. Orang ni bukan Kelantan. Jadi dia cerita pasal Johor lah. Dia kata Jabatan Agama Johor telah menetapkan berat 20 misqal itu bersamaan dengan 25 mayah. Banyak mana? Mayah pun kita tak erti juga, kita tak negama. Dan berapa ni? Koma kan ni, saga. Ni saga ke dia tahu? Kira lah. Bersamaan hak ni, hak kita nak ni, hak pahalnya. Siapa yang ada emas sebanyak 85 gram sekarang ni. 85 gram. Tangan sebelah ni 25 gram, tangan sebelah ni 25 gram, 50 dah. Campur hak ditekak 35 gram, cukup 85. Dek ni 25, dek ni 25, 50. Campur sini 35 gram. Maknanya 85 gram. Timbangan sekarang. Tak cukup 100 gram ni. Ada 15 gram lagi nak cukup 100 gram. 1 gram ni kalau kilo kat segorang lah. Sebab sekilo ni dia ada 10. 10 goreng tu. 1 goreng tu 1 gram. 10 goreng tu 1000 gram. Sekilo kan 1000 gram. Jadi 85 gram. Esok kita email belakang mah ada. Ipung semua. Mungkin hak tangan saja semua. Hak jenis emas ditimbang berapa gram. Bila 85 gram, kena kira. Kena kira keluarkan zakat. Lebih-lebih lagi majlis agama, maknanya majlis agama nak Kelantan, emas ni pakar tak pakar pun kena keluar zakat. Adapun negeri lain hak pakar tak perlu zakat, hak lebih daripada hak pakar tu, maknanya baru kena zakat. Jadi itu terpulang lah. Kita nak ambil jalan mana. Dan pakar ni mana pada uruf. Dia kata contohnya dia ada emas sekilo tapi pakar belakang, kena zakat juga kerana lebih daripada uruf kebiasaan adat orang pakar ni. Banyak mana adat orang pakar. Adat orang pakar ni, kita kata kalau 100 gram padat dah, pakar ni banyak dah 100 gram, tu lebih pada tu tak. Ataupun kita kata 85 gram lebih pada tu tak. Mana dia panggil lebih daripada uruf pada adat. Setengah negeri tak sama. Pulau Pinang lebih sikit lagi. Betul lah setengah Kelantan ni zakat. Jadi barang siapa ada memiliki dan menyimpan emas yang bukan untuk pakaian, emas tu yang bukan untuk buat pakar atau buat perhiasan bagi perempuan yang munasabah, seberat banyak itu atau lebih selama setahun, wajib atasnya mengeluarkan zakat.
Jadi di sinilah berlaku khilaf ni. Nah, mah yang bukan untuk pakai, atau perhiasan. Hak kita tak pakai jari-jari, atau hak kita tak pakai, dikira hak biasa. Tak kira banyak mana, tapi biasanya orang pakai ni berapa gram biasanya. Tak kira nak setengah kilo sebelah tangan 500 gram nak tu, 500 gram nak ni. Atau wala ni orang jatuh dia tak beli mah perhiasan, tapi orang beli mah keping mah keping atau mah hak jenis nego apa sama dia nego go tu apa dia public go simpan dia tu bagi simpan dia maknanya bila kita simpan dia kita mah keping ke public go ke bila kita dia beli sebulan 5 gram kira bila cukup setahun, bila cukup 85 gram, lepas tu benda tu duk tambah lagi tahun depan. Tahun ni cukup 85 gram. Tahun depan tambah. Maknanya mula daripada 85 gram tu kena kira zakat lah. Kira zakat. Keluar zakat sebanyak mana? Rubu' dia panggil rubu' usyur. Iaitu 1/2, 2.5, 2.5%. 2,5%. 2,5%. Maknanya 2.5% lah. Kat dulu ni. Sebuah dulu lah. Atau 1/40 daripada berat. Kalau emas kita ada 85 gram, kita pun bagi 40. Bagi 40 topok. Bagi 40 topok, ambil satu topok untuk keluar zakat. Mula daripada 45 gram. Contohnya, kalau kita ada 400, ada. Kita ada ni. Kalau 40 cabut sah. Kalau ada 40 gram, cabut 1 gram. Kalau ada 80 gram, cabut 2 gram. Gitu mudah. Tu ya 40. Daripada beratnya, kemudian dikopok apa? Dikopek atau dipotong sebanyak itu atau nilai harga pasaran semasa. Jadi hak kita lah ni, kita ada mah, kita tidak pergi potong mah waktu bayar zakat. Biasanya kita bayar dengan duit. Bayar dengan duit. Kalau tak ada duit, kerak potong mah tu. Potong mah. Waktu bayar sebagai zakat. Tak ada apa. Mengikut harga semasa. Lah ni kalau hak majlis berapa 30 apa ribu? Ada timbul di 33,000 lah ni tak? Simpan ni sama kan? Makna nilai. Kalau lah ni tengoklah 85 gram. Ni bukan simpan ni. Hak ni 85 gram kalau mah lah ni 913 lah ni tak? Baru ni 700 lah. Duduk dalam 900 lah, 900 lebih lah ni, 900. Kita kata kalau 900 1 gram. 900 1 gram. 900 1 gram. Kalau lah kali ni 85 gram. 51,000. 51,000 harga lah ni. 85 gram ni, maknanya kalau pasaran semasa duduk lebih kurang 51,000. 51,000, waktu ke 2.5%. Mana bagilah. Maknanya kalau 100,000, 2,500. 1,000? 1,900. Siapa ada 85 gram, 1,900 ya. Kena
keluar zakat. Keluar zakat. Itu emas lah. Lepas tu kalaulah emas kita tu ada emas tapi gigada, gigada di arwah tu, maka ya, maknanya bila kita gigada, ya, mana cukup setahun, emas tu tetap milik kita. Bila milik kita, wajib kena keluar zakat juga. Tetapi tolaklah harga hak kita gada tu. Katalah emas kita 100 gram, kita pergi gada dengan harga 50,000. Kita pergi gada dengan harga 50,000. Maka hak baki lagi daripada 50,000, 100 gram ni kita kata berapa 1 gram? Kalau lah ni 60,000, 10,000 tu, 10,000 tu lah kena zakat. Itu masalah emas lah. Jadi kalau banyak kan pergi majlis ayat dia, kita ada 2 kilo ni nak jual zakat. Dah suka majlis Jadi gitulah maknanya. Hari ni kita ada banyak mana dah kena tahu jumlah timbang lebih kurang, kemudian jumlah biar jadi harga masa, kemudian wajib kena zakat lah. Kita supaya mana nisab dia, nisab. Nisab. Kepada nisab perak pula ialah 200 dirham. Perak ni tak sahur dah tempat kita, perak ni tak sahur. Kalau dinar mah, kalau perak dirham. Sebab itulah negara-negara Arab ke duit dia tu dia kalau duit mah Jordan, apa dia ke dinar Jordan. Kalau hak semua tempat Emirat ke apa ni dirham. Mana dia kira harga perak. Mana perak 200 dirham. Jabatan Johor telah meletakkan beratnya 200 dirham itu bersamaan dengan 183 mayat. Ya tak banyak kilo dah ni payah nah. Kita tak kerti mayat. Kalau hak tak ada, maknanya 85 gram 25 mayat. Hak ni kalilah. Kira 83 berapa berat. Yalah kalau kita tak ada perak tak apalah. Dan barang siapa yang ada memiliki dan menyimpan perak yang bukan untuk pakaian, untuk pakaian lah, pakai perak ni, yang munasabah seberat banyak itu wajiblah atasnya mengeluarkan zakat sebanyak serupa juga, rubu' usyur juga, iaitu 2,5% atau 1/40 daripada berat atau nilai harganya mengikut harga pasaran semasa juga. Kemudian dalam perkara wang ringgit atau wang kertas pula, dipanggil duit-duit. Siapa ada simpan duit, sebab duit ni dia kira harga emas juga. Siapa yang ada simpan duit, wang ringgit atau wang kertas, nisabnya mengikut nilai harga emas yang tersebut tadi lah. Maknanya hari ni 33,000. 33,000 rasanya. Ada 33,000. Maknanya lebih mula daripada situlah. Mana nisab emas supaya 85 gram emas. Sama ada emas 999 dan emas 20. Kemudian kita
Dalam perkara wang ringgit atau kertas, misalnya mengikut nilai harga emas tersebut, harga emas 85 gram tu berapa? Lepas tu pada kalau dia ni tahun 83, sebanyak berapa? 3,349. Dulu tahun 80, tahun 83 dulu siapa ada duit 3,349 riyal 85 sen, kena keluar zakat dah. tahun 83 dulu. Lah ni 33,000 baru keluar zakat. Maknanya 10 kali ganda. Lah ni 10 kali ganda dengan duit dulu nilai. Mana duit dulu ada 3,300 tu. Si pendek tu kena zakat dah tahun 83. Tak lama mana. Baru 40 tahun. Lebih kurang 40 tahun lah. 40 tahun dulu tak. Kalau ni 83, 73, 50 tahun. Tak 43 tahun. 40 tahun dulu siapa ada duit 3,300, maknanya kena keluar zakat. Masa ni pergi Mekah berapa baru 500 ya ni. Yalah tahu. Kemudian kata dia tiada wajib zakat pada barang-barang kemas yang harus dan yang memang diperbuat untuk pakaian atau perhiasan orang-orang perempuan. Tetapi jika dibinasakan atau dilebur sampai tidak lagi dinamakan pakaian, apabila cukup haul wajiblah kena zakat. Maknanya perhiasan tu selagi kita duk pakai, duk guna tu, kata dia tak kena zakat. Tapi bila kita duk sipir saja, ni demikian juga jika benda tu patah, putus, pecah, kemudian kita sipir dengan kosak hendak sipir, tak hendak pakai lagi, wajib kena zakat. Kita pakai biar sipir lah, malah nak pakai dah, dah putus, maka hak ni kena kira kena zakat. Tetapi kalau ada kosak hendak pakai balik apabila telah diperbaiki, tiadalah kena zakat sekalipun lalu beberapa haul. Duk sipir, duk tunggu tak ada masa nak pergi sambung, nak pergi teri semula, benda pecah, benda patah tu, maka kata dia walaupun sudah berlalu beberapa haul maka tidak wajib zakat. Adapun pakaian yang haram seperti gelar tangan dan gelar kaki bagi laki-laki dan rosak tak boleh pakai. Oh ya teh. Gelar kaki pun tak boleh juga. Dan makruh seperti bejana yang ditampar dengan perak yang kecil kerana perhiasan hukumnya wajib zakat. Habis. Jadi kalau kita rasa kita sapa zakat, maknanya boleh bincanglah dengan siapa-siapa ahli, dia boleh tanya balik lah. Kemudian zakat biji-biji dan buah-buah pula. Bagaimana telah dinyatakan di awal bab bahawa biji-biji itu ialah makanan asas yang boleh mengenyangkan, barulah wajib zakat. Kalau benda yang tidak bagi bukan makanan asasi, maka tidak kena zakat. Yang wajib zakat ni seperti gandum, beras pulut, suji, jagung, kacang, dan kacang soya, dan juga kacang putih dan seumpamanya. Ini benda-benda yang wajib zakat. Wajib zakat. Adapun kalau kita ada wahnya banyak pun tak wajib zakat. Tak masuk
buah timun tak masuk. Nego timun tepi jalan tu tak ada zakat. Dah buah durian, kebun-kebun durian tak ada zakat. Musakin kau. Syarat wajib zakat pada biji-bijian itu ada 3. Pertama, benda tu ditanam oleh manusia. Kalau hak tumbuh diri, tak wajib zakat. Yang kedua, benda tadi tu menjadi makanan asasi yang boleh tahan disimpan suku kuahnya setahun. Benda boleh tahan lama. Kalau benda tak boleh tahan lama, tak wajib zakat. Ubi kayu, ubi stella ni dia tak boleh tahan lama. Yang ketiga, cukup nisab. Itu syarat-syarat dia. Maka nisabnya jika sudah dibuat kulit, yakni sudah jadi beras, ialah 5 usuk. Dan yang belum dibuat kulitnya masih jadi padi ialah 10 usuk. 10 usuk. Ni pun tak payah juga kita ni, banyak mana ni. Usuk. Panggilan ni. Kemudian Jabatan Agama Johor telah menetapkan zakat padi dan ganda ialah 350 tes setengah. 358 gates setengah. Tiga suku. Gates 358 gates. Suku. Mana 358 gates. Zakat padi dan gandum. Manakala jagung dan kacang soya yang telah dibuat kulit ialah separuhnya, iaitu 179 gates. Barang siapa yang beroleh padi dari perhumuan sebanyak 358 gates atau lebih, dan dia telah jadi beras sebanyak 179 gates atau lebih, wajiblah atasnya zakat sebanyak 10% atau harganya. 10%. Lah ni orang, mana orang buat padi tak banyak lah ni. Dulu kan, pergi cari zakat kan, orang cari orang tu lepas orang Jepun dulu kan, pergi. Tapi kawasan Kedah tu banyak lagi. Mana orang ngaji pondok apa pergi cari zakat padi, zakat. Lihat peraturan zakat Johor di bawah section ni. Kemudian hukum ini semuanya jika biji-bijian itu dijirus dengan air hujan atau dengan air yang mengalir dengan tidak banyak tenaga, dan belanja mengerjakannya. Itu zakat tu maknanya sebanyak tu mana 10% tu kalaulah mana buat padi tu banyak guna air hujan atau air sungai. Tapi maka jika dijirus dengan menggunakan tenaga yang banyak atau belanja, contohnya hari ni air tu kena hisap, kena guna minyak, kena guna minyak diesel kan, dan ni kan kena hisap air tu dengan enjin tu. Dalam minyak diesel mahal. Minyak mahal lah ni. Atau belanja yang banyak, anda secara wajib zakatnya sebanyak 5% saja. Dan agama ni dia tidak memberatkan. Kalau guna air hujan, guna air sungai, air yang tidak kena bayar, tidak berbayar, tidak banyak guna tenaga, maka 10%. Tapi kalaulah maknanya kena guna belanja, kena modal, ada modal, lah ni kan kena sedut air kan, kena sedut air dalam tali air tu, kena sedut, kena sedut masuk dalam. Jadi sebanyak 5% saja. Dan jika sama banyak,
guna air hujan ratik, guna air ni ratik, guna sama banyak hujan ratik. Maka zakatnya ialah 7,5%. Tengok. Dan juga bagaimana telah dinyatakan bahawa buah-buah itu ialah buah kurma ni jenis buah. Awak kena zakat. Buah anggur sahaja. Buah kurma, buah anggur. Sebab benda ni dia boleh mengenyangkan. Dan juga buah anggur ni dia boleh buat kering tahan lama. Tahan tahun-tahun ya. Adapun buah-buah lain seperti buah durian, buah manggis dan lain-lain buah lah, buah dokong, buah leci, tidak termasuk dalam golongan kena keluar zakat. Tak ada. Dan syarat dia, syarat semua ya, syarat wajib zakat ni mesti kena Islam dan merdeka. Islam dan merdeka, dan memiliki milik yang sempurna, dan nisab, cukup nisab. Syarat zakat mesti kena milik sempurna. Sebab itulah duit hak, orang banyak duit hak duduk dalam simpan KWSP tu, maknanya milik sempurna tak bagi kita. Boleh kita nak tubik bila-bila masa tak? Tak boleh, kena tapa umur dulu. Kena tapa, kena cukup syarat dia bagi. Hak tu duit kita, tapi kita tak boleh milik sempurna. Maka bila tidak mempunyai, tidak milik sempurna, maka tak kena zakat. Setelah kita buat tubik cukup masa dia, cukup tempoh dia, kita buat tubik stokar 50,000 simpan di bank suku, tu jadi hak milik kita 100%, maka tahun depan kena keluar zakat lah. Kalau dalam tabung haji milik simpan ni kita milik sempurna, kita boleh buat tubik bila-bila masa kita nak, boleh buat tubik. Tetapi tabung haji ni dia telah zakat siap dah. Dia keluar zakat setelah cukup tahu dia buat tubik zakat perniagaan dia. Maka hak lebih itulah dia pun bui kita. Jadi kata dia syarat zakat ni milik sepenuh. Kalau mah orang bui kita pakai, tak wajib zakat walaupun sekat lengah pun. Sebab bukan milik kita. Selagi bukan milik kita tak boleh. Supaya juga duit. Duit kita orang buta. Orang buta 50,000 orang buta. Maka milik kita tak? Milik kita. Hanya dia buta. Hanya wajib zakat. Kecuali dah tak ada harapan dah. Dia tu. Nak bayar. Dia tu dah jatuh bergerak dah. Tak ada harapan dah nak bayar. Mana? Barulah tak wajib zakat lah. Atau mana mentua mati dah. Anak tak secara, tak sebayar dah. Mana? Selagi benda tu jadi milik kita sempurna, maka walaupun duduk dengan orang pun wajib kita kena wajib zakat. Dia tak kena zakat sebab dia buta kita tua ni kena zakat lah, kena zakat. Sebab milik kita sempurna, masih milik sempurna. Maka nisabnya sama macam nisab biji-biji iaitu 10 usuk. Mana kurma dan buah anggur tadi. Maka waktu wajib zakat ni. Waktu wajib zakat bagi biji-bijian ni, ia tak serupa dengan mah tadi. Tak kira padi kena simpan setahun dulu barulah baru keluar zakat. Tak. Jangan pergi kata padi, kita buat padi simpan buah dalam rumah padi dah. Balu padi, balu. Bukan simpan cukup setahun baru keluar zakat. Tak. Bila benda zakat biji-bijian ni, bila kita keluar zakat ialah apabila benda tu masuk isi atau isinya sudah kerah. Sekira-kiranya boleh dibuat masak dah, boleh. Mana boleh pakai guna dah. Atau pada buah-buah apabila sudah nampak tua dah. Dalam kitab Matala'il Badrain dia berkata nyata buah tu mekar.
Nah, Mekah maknanya masuk dah, dekat-dekat nak masuk dah. Nah, maksudnya bila sebut kata Mekah ni kuning lah. Maksudnya panggil Mekah tak? Mekah dah. Tengok buah kuning ni. Mekah dah tu, Mekah dah. Nah, Celagi Mekah dah tu. Celagi Mekah. Maksudnya bila sudah nampak kuning tanda nak masuk tu, maknanya sebab itulah biasanya orang buat padi lepas dia mengetai tu, dia kira lalu dah. Kira berapa boleh berapa teh. Lepas tu keluar zakat selada. Masa tu selalu keluar zakat. Bukan nanti sipir padi tahun ni keluar zakat tahun depan, tak. Maknanya selalu dah. Musim. Jadi buat tamak kalau tu bila dia buat turun tu, dah timbang kilo tu zakat dah. Jadi kita buah-buah yang tempat kita, buah durian, buah manggi, zakat tak ada, tapi sedekah sunat ada. Kalau nak berkat lah kena sedekah jugalah. Ni tak ada zakat, makan sawit sama. Maknanya zakat tak ada, tapi kena ada lah sedekah kejira-jira tu. Supaya apa? Nak mendatangkan barakah dalam buah-buah. Ni ada jual sawit, jual makan sawit. Tak lama apa-apa, mampu mahu. Apa? Orang sebelah dia dah marah. Kemudian nisab yang kurang dari sesuatu jenis tidak boleh ditampung dengan jenis yang lain. Seperti gandum tak cukup nisab, tapi kalau campur dengan padi cukup. Tak boleh. Atau mana padi tak cukup nisab, kita buat dua perkara, kan, dua jenis. Buat padi atik, buat gandum atik, tapi kalau sosa tak cukup, tapi kalau kosi cukup. Tak perlu. Tak boleh. Tetapi boleh dibuat penampung jika bersuatu jenis. Cuma macamnya, nauknya saja yang berlainan. Contohnya, kita buat padi, kita tanam padi. Ada jenis beras, dia bagi beras apa ni? Beras nacing. Dengan beras pulut atau beras siap dengan beras masuri. Maknanya jenis beras ni lebih kurang ya. Maknanya kalau beras siap tak cukup, maka kita boleh ambil beras masuri, campur dua tu cukup nisab, boleh keluar zakat. Kemudian dikeluarkan zakatnya mengikut qadar pertengahan atau mengikut qadar banyak tiap-tiap macam itu. Inilah yang afdal. Maknanya kita ambil tengoklah. Hak bagian ni banyak hak ni kita buah ni. Itulah lebih kurang mana perkara yang berkaitan dengan zakat. Sebagai asas bagi kita, kalau ada benda ni ada kita kena pergi jelas lagi lah. Kalau tidak jelas, mana kita kena pergi menghadap. Sebab benda-benda gini wajib kita belajar sebagai apa? Fardu kifayah. Tapi bila benda ni ada kita buat padi, kita buat gandum, kita ada emas cukup nisab, ketika tu wajib atas kita kena tahu sungguh-sungguh lah. Panggil fardu ain lah ketika tu. Learning, kita ngaji zakat bak kambing zakat abuk tak ada. Ngaji zakat bak lembu pun tak ada zakat abuk. Hanya fardu kifayah atas kita tahu. Tapi bila kita ada lembu sungguh, ada kambing sungguh, ketika tu wajib atas kita lah. Kena tahulah. Zakat lembu banyak mana, zakat kambing banyak mana, barulah menjadi tuntutan wajib atas kita. Jadi ketika tu kita kena tahu. Sebab itulah belajar ni, maknanya hak wajib bila kita nak beramal dengan dia jadi wajib saja. Kalau tidak beramal dengan dia, itu dia panggil sunat atau fardu kifayah. Bila contohnya kita belajar bab musafir, kita tak musafir, maka tak wajib.
Tapi bila kita nak musafir itulah, maka jadi wajib atas kita kena tahu. Mula bila, berapa masafah jarak dia, jauh mana. Jadi semua juga. Dah lebat. Dah lebat hak ni pun semua. Bila sampai satu tahap, bila kita ada, apa panggil butuh sungguh, baru jadi wajib lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semoga Allah SWT memberi kepahaman kepada kita dalam agama. Mudah-mudahan jadi agama ni, belajar agama ni, amalan agama ni untuk selamat kita dunia dan juga akhirat kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.